Hai semua, hari ni kita nak kongsi satu penerangan yang betul-betul boleh ubah masa depan kesihatan kita. Kita nak bongkar satu ancaman senyap yang sejujurnya mungkin tengah berlaku dalam badan kita sekarang ni, tanpa kita sedar. Ingat ya, tak rasa sakit tu tak semestinya kita ni betul-betul sihat. Jom kita tengok fakta sebenar. Cuba tanya diri anda sendiri, adakah anda ni betul-betul sihat atau sekadar tak ada simptom je? Ramai antara kita nampak okey, pergi kerja macam biasa, nampak bertenaga, tapi sebenarnya masalah metabolik dah mula merenes secara senyap kat dalam badan. Hakikatnya, bila kita tak rasa sakit, kita selalu fikir yang kita ni kebal kan? Jadi, apa sebenarnya kesihatan metabolik ni? Senang cerita, bayangkan badan anda macam satu enjin. Kesihatan metabolik ni adalah sejauh mana enjin dalaman anda tu cekap memproses bahan bakar macam gula dan lemak dan macam mana ia urus pengeluaran tenaga serta tekanan darah. Kalau enjin ni tip-top, badan kita pun akan sentiasa sedia untuk redah apa jua cabaran harian. Tapi, apa jadi bila enjin ni mula meragam? Ia akan cetuskan reaksi berantai. Tiba-tiba gula darah naik, tekanan darah mencanak, kolesterol jadi tak terkawal, lemak kat perut makin menebal. Dan yang paling merisaukan, risiko sakit jantung dan strok pun meningkat drastik. Bila semua isu kesihatan ni bergabung, pakar perubatan panggil ia sindrom metabolik. Okey, ada satu nombor yang sangat penting untuk kita ingat hari ni. Nombor 3. Ya, 3 je. Kalau anda ada 3 atau lebih daripada tanda-tanda yang kita baru bincangkan tadi, besar kemungkinan anda dah pun menghidap sindrom metabolik. Bayangkan hanya dengan 3 faktor ni, risiko anda untuk dapat penyakit kronik tiba-tiba naik mendadak. Bila sebut pasal ni, kita wajib cakap pasal lemak perut. Sebabnya, bukan semua lemak dalam badan kita tu sama tau. Lemak perut atau lemak visceral ni sangat licik. Ia bukan sekadar buat baju kita rasa ketat, tapi ia sebenarnya membalut rapat organ-organ penting kat dalam perut kita. Ia bertindak secara aktif, mendorong badan kita ke arah diabetes jenis 2 dan penyakit hati berlemak. Jadi, macam mana kita nak tahu enjin kita tengah bergelut? Perhatikan tanda-tanda amaran awal ni. Contohnya, kalau anda selalu rasa sangat letih lepas je makan ataupun asyik rasa lapar dan ketagih benda manis sampai tak boleh nak kawal. Jangan abaikan. Ini bukan kebetulan, tapi ini sebenarnya isyarat kecemasan dari badan anda. Nak tahu kat mana bermulanya zon bahaya ni? Paling senang kita ukur je lilitan pinggang kat rumah. Garus panduannya mudah je. Untuk lelaki, pastikan ukurannya bawah 90 cm. Untuk wanita pula, pastikan bawah 80 cm. Ini cara paling pantas dan praktikal untuk anda pantau sendiri tahap kesihatan metabolik anda pada bila-bila masa. Baik, jom kita fahamkan sikit sains di sebalik semua ni. Pernah dengar pasal insulin kan? Bayangkan insulin ni macam anak kunci. Bila ada gula mengalir dalam darah kita, insulin inilah yang akan buka pintu sel-sel badan supaya gula tu boleh masuk dan bertukar jadi tenaga. Kalau tak ada kunci ni, pintu sel tertutup rapat dan gula tu akan terkandas je kat luar. Masalah mula timbul bila sel-sel kita mula tak layan insulin ni. Ibarat sel kita dah tiba-tiba tukar mangga pintu. Ini yang kita panggil kerintangan insulin. Bila pintu tak boleh buka, gula pun makin bertambah dan bertimbun dalam darah. Pankreas kita pula mula panik dan terpaksa kerja lebih masa nak hasilkan lebih banyak insulin. Lama-kelamaan, paras gula naik tak turun-turun dan bermulalah fasa pra-diabetes. Nak tahu betul-betul keadaan gula anda? Ujian darah HbA1c adalah jawapannya. Ujian ni sangat tepat sebab dia ambil purata bacaan gula dalam darah anda untuk 2 ke 3 bulan lepas. Kalau bacaan anda antara 5.7 hingga 6.4%, itu amaran fasa pradiabetes. Dan kalau dah cecah 6.5% ke atas, itu mengesahkan anda dah ada diabetes. Sekarang, mari kita bincang satu realiti pahit di Malaysia. Tahukah anda, negara kita ni berhadapan dengan antara kadar obesiti, diabetes dan tekanan darah tinggi yang paling teruk kat dunia. Dan yang lebih merisaukan, penyakit ni semua dah mula serang orang kita, ahli keluarga kita pada usia yang jauh lebih muda berbanding purata global. Ini dah jadi krisis nasional tau. Kenapa krisis ni melanda kita? Puncanya tak lain tak bukan gaya hidup kita lah. Kita ni suka sangat minum air manis macam teh tarik hari-hari, makanan pula tinggi karbohidrat, ditambah pula dengan stres moden kat tempat kerja, gaya hidup yang kurang bersenam dan tidur yang tak menentu. Kombinasi semua ni mencipta satu ribut sempurna yang merosakkan sistem dalaman kita.
Tapi, jangan putus asa. Berita baiknya, badan kita ni sebenarnya sangat menakjubkan dan tahan lasak. Anda masih ada kuasa nak pulihkan keadaan ni. Risiko kesihatan metabolik ni, kita boleh pusingkan balik secara semula jadi. Anda tak terikat dengan nasib keturunan semata-mata. Asalkan anda sedia nak ambil langkah proaktif bermula dari sekarang. Macam mana nak mula? Pertama sekali, jom makan dengan lebih bijak. Cuba kurangkan pengambilan gula tambahan dan makanan terproses. Sebaliknya, lebihkan sayur-sayuran dan buah-buahan yang kaya dengan serat dalam pinggan anda. Nampak macam remeh kan? Tapi sebenarnya, inilah pelaburan harian yang paling menguntungkan untuk pulihkan balik fungsi badan tu. Lepas tu, pastikan badan kita sentiasa aktif bergerak. Tak perlu buat senaman berat-berat pun. Jalan kaki laju-laju kat kawasan rumah dalam 30 minit sehari pun dah cukup berkesan untuk tingkatkan sensitiviti insulin anda. Dan tolong jangan pandang remeh pada kuasa tidur. Pastikan dapat tidur malam yang lena, 7 ke 8 jam setiap hari tanpa gangguan. Waktu inilah badan nak rehat dan membaik pulih. Selain fizikal, minda pun wajib dijaga. Menguruskan stres ni sangat kritikal. Stres yang tak terkawal boleh rembeskan hormon yang terus kacau paras gula dalam darah kita. Jadi, carilah masa untuk buat teknik relaksasi, ambil masa berehat dan selalu luangkan masa bersembang dengan orang tersayang. Kesihatan mental ni sama penting macam kita jaga makan dan bersenam. Saya nak tekankan sangat kat sini, pengesanan awal betul-betul boleh selamatkan nyawa. Kalau anda ada tanda-tanda amaran macam selalu letih, asyik rasa haus yang melampau, kerap buang air kecil, atau anda memang ada sejarah keluarga berpenyakit metabolik, tolonglah jangan bertangguh lagi. Jadualkan janji temu dengan doktor anda. Buat saringan perubatan tu segera. Pengajaran paling penting hari ni, anda tak perlu terus ubah seluruh gaya hidup anda hari ni juga sampai rasa terbeban. Perubahan kecil yang kita buat secara konsisten setiap hari, cara anda makan, cara anda bergerak, cara anda rehat akan bagi impak yang sangat besar nanti. Konsistensi harian inilah yang akan bina jambakan ke arah masa depan yang jauh lebih sihat. Jadi, adakah anda bersedia nak ambil alih kawalan kesihatan metabolik anda sekarang sebelum simptom-simptom senyap ni bertukar jadi krisis perubatan yang menakutkan? Jangan tunggu lagi. Layari www.careclinics.com.my hari ini juga ataupun singgah je kat mana-mana cawangan Care Clinics yang terdekat untuk tempah saringan kesihatan komprehensif anda. Pilihan di tangan anda. Teruslah kekal sihat dan bertindak proaktif.